Saya tak tahulah macam mana suami yang selama ni saya puja, suami yang baik, berubah dalam sekelip mata disebabkan benda ni. Dia bukan suami saya yang dulu masa tu. Dia bukan anak, dia bukan bapa kepada anak saya yang dulu. Different, totally different. Dia start tinggi suara menengking saya. Dan paling saya rasa, saya sangat-sangat terkejut. Dia cuba nak naikkan tangan dekat saya. Assalamualaikum, kami daripada Bros Gang TV. Baby So apa khabar semua pada audiens BG TV kat luar sana. Hopefully korang dalam keadaan baik, InsyaAllah. And hari ni kita berjumpa dalam satu segmen kita. Before this kita nak explain dulu. Ini adalah segmen Walk the Talk, which is dulu kita ada banyak season kan untuk Walk the Talk punya perbualan. And tak silap aku Syamsul Yusof semua dalam Walk the Talk kan? Dalam Walk the Talk. So podcast kita memang dinamakan sebagai Walk the Talk. Okay, so hari ni tanpa kita melengah masa, kita ada terima satu DM daripada someone yang kita pun baru kenal dia. And dia nak menceritakan tentang kisah hidup dia yang mengalami, orang kata apa? Orang panggil apa? Orang cakap macam kisah gelap lah. Kisah gelap, betul. Sisi gelap. Yes. And kali ni punya podcast pun kita tak boleh nak macam terlampau happy sangat disebabkan kisah dia pun berkenaan dengan putus hubungan. Yes. And bukan setakat putus hubungan, tapi cerai. Berkaitan dengan melibatkan benda-benda yang gaib. Benda-benda gaib ni korang bertahulah kan macam mana kan. So tanpa lengah masa, boleh kita introduce apa nama you, umur berapa and daripada mana? Nama saya Liza, umur 32 tahun dan berasal dari Seremban tapi menetap dekat KL. Dah lama ada KL? Lama juga. Lama jugalah. Daripada belajar lagi. Okay. So apa ni, kita orang dah tahu serba sikit dia punya kisah. Cuma kali ni boleh tak kita nak awak cerita daripada awal sampailah sekarang. So situasi ni pun baru lagi terjadi kan. Still lagi dalam, masih lagi fresh lah cuma kita nak tahu dari segi background awak lah, before far away, apa yang awak alami sekarang ni. Awak macam, maksud saya macam kita nak explain dari mana. Siapa Liza sebenarnya, boleh tak? And macam Liza? mana awak boleh kenal dengan awak punya ex-husband awak? Saya bukanlah sesiapa, saya hanya orang biasa. Begitu juga dengan bekas suami. Kami kenal pun zaman masa belajar lagi, lebih kurang 10 tahun yang lepas. Memang dah agak lama lah. Cuma benda ni terjadi sekarang di mana suami saya jadi perkara yang tak baik lah kepada suami saya, di mana dia disantau, dia buat perkara yang tak baik kepada dia oleh kawan sekolah dia masa zaman dulu. Ini semua terjadi masa reunion. Okay, faham. Dan sehingga sampailah terjadinya penceraian antara kami. Kami berpisah disebabkan perceraian perkara itu. Sebelum kita masuk tu kan, kita cuma nak tahu, like, boleh awak cerita sikit macam mana awak kenal dengan ex-husband you, and berapa lama you guys bersama, berkenalan lah sepanjang bercinta ni apa semua sampailah ke fasa berkahwin, berapa lama? Saya dengan suami daripada zaman belajar lagi, zaman college. So kami kenal dalam lebih kurang 4-5 tahun. So kami decide untuk bertunang. Bila bertunang tu dalam masa setahun je. Lepas tu berkahwin sampailah hubungan 6-7 tahun juga perkahwinan kami. Lama juga And masa awak bertunang tu, kiranya masa tu umur awak dalam 23-24 lah? Ya, betul, lebih kurang. So boleh tahu cara awak berkenalan dengan suami awak macam mana? Zaman college kan. Siapa try siapa? Romantis kita jumpa selalu terserempak. So mungkin kita tak tahulah, mungkin orang panggil jodoh ke apa dekat kafe, dekat kelas lagi. Tapi kami sebenarnya bukan satu kelas. Tapi bila kami nak ke kelas tu selalu terserempak lah macam tu. Kadang-kadang nak balik pun terserempak macam tu. So daripada situ, kawan dia kawan saya, kawan saya pun kawan dia juga. So dari situ yang bila kita jumpa, macam kawan saya kawan dia tu, bila kita jumpa makan kat kafe sekali, start daripada tu lah kita kenal each other. Lepas tu rapat, dan sampailah dia sendiri yang cakap nak seriuskan hubungan lah. Kalau
lepas habis belajar nanti. Siapa yang ajak kahwin? You ke ataupun korang sama-sama decide ke? Before decide, kita berborak pasal romantis dulu lah. Kita tak nak masuk yang fasa yang berliku-liku ni dulu. Of course lah bekas suami. Bekas suami lah. So, And boleh you beritahu sikit tak, bekas suami you ni orang yang macam mana? Maksud saya macam dia soft spoken ke? Karakter dia karakter dia macam mana? Baik, dia sangat baik. Soft spoken, dia sangat menghormati orang. Dia tak pernah dia sabar lah, seorang sabar, tak ada nak tinggi suara. So bila kita buat belajar pun dalam keadaan yang sangat, orang kata sentiasa happy, tak ada argue, susah nak argue sebenarnya hubungan saya dengan dia. Sebab dia seorang yang sabar. So ibarat dia layan saya ni macam nak cakap tak tahu lah, dia cakap bekas suami sangat sabar. Dia seorang yang sangat baik. Sangat baik hati. Even dengan kawan-kawan, dengan family dia sendiri. So baiklah, secara total baiklah. Dia baiklah sangat. Okay, seperti mana yang kita baca dekat dalam DM, awak berceritalah secara ringkasan yang mengatakan awak dibuat apa semua. Kita tak nak masuk fasa dibuat lagi. Kita cuma nak tahu, so setakat ni lepas awak berkahwin, and after berkahwin dalam berapa, 6-7 tahun tadi? 6 ke awak 7. kahwin 25 kan? 25 sekarang 32 dalam 7 tahun lah, lebih kurang lah. Okay, so semasa fasa perkahwinan tu boleh ceritakan tak semasa happiness, semasa berkahwin tu macam mana dia punya rasa tu, sampailah macam you cakap ada anak seorang kan? Okay, boleh cerita sikit tak fasa berkahwin semasa? Dalam fasa perkahwinan tu kami sangat bahagia. Bukan kami saja, family mertua semua sangat baik. Adik-adik ipar semua, ipar dua kan. So family saya pun sangat sayangkan dia, family dia pun sangat sayangkan saya. Sebab family saya sangat sayangkan dia sebab dia memang seorang yang baik, lembut, rajin layan family, ibu ayah semua. Jadi memang sangat bahagia lah. Daripada tahun pertama sampai tahun ke-5 macam tu memang tak ada masalah. Tahun ke-6 pun okey je. Semua baik-baik saja. Sehingga dia gunakan dengan seorang cahaya mata. Tak ada apa-apa masalah boleh saya cakap dalam hubungan kami, dalam perkahwinan kami. Tak ada apa-apa masalah langsung. Semua yang ada hanyalah kebahagiaan, kegembiraan saja. So dalam selama fasa perkahwinan tu memang family kami sangat okey. Daripada segi kewangan, lepas tu ada rumah sendiri, kereta, semua komplit lah, boleh dikatakan perkahwinan yang sangat bahagia. Sehingga kan digunakan seorang anak. Lepas tu suami pun sangat sayangkan anak, melayan kerena. So, dia memang seorang yang ayah yang penyayang lah. Suami yang penyayang, anak yang penyayang, juga bapa yang penyayang. Anak perempuan ke lelaki, boleh tahu? Lelaki. Oh, lelaki. Kira masa yang you guys baru dapat anak tu kan, apa dia punya reaction betul? Boleh tahu tak? Reaction dia sangat, saya tak tahu macam nak describe. Dia sangat bahagia, dia sangat happy. Dia layan saya macam princess. Oh ya. Yeah. So apa benda yang kerja-kerja rumah dia tak kasi saya buat. Dia tak kasi saya buat. Everything dia nak buat. Tak kisahlah daripada benda yang besar ataupun kecil. Daripada segi cuci baju, cuci pinggan ke, kalau masak tu kan, dia tak adalah orang kata expert sangat dalam bab memasak. Cuma effort lah, kata, dia effort. You jangan buat apa-apa. You jaga anak kita. You jaga kandungan. Lepas tu kalau boleh kerja pun dia tak nak saya bagi kerja, tak nak bagi saya kerja. Tapi saya nak kerja juga. So bila balik rumah tu memang everything, saya balik rumah tu masuk rumah duduk, tak ada buat apa. Memang everything semua dia sediakan. Daripada iron baju ke apa, cuci baju, semua dia yang sediakan. Time tu you tengah sarap mengandung lah. Sebenarnya bukan daripada sarap mengandung je, daripada awal kandungan. Oh ya. Yeah. Daripada awal kandungan lagi. Dia sangat jaga. Sebab rumah kita orang pun 2 tingkat. So bila naik tangga pun dia akan pimpin. Sampai macam tu suka dia. Dia macam dia cakap you kena jaga kandungan you baik-baik. Sebab ini anak first kan, so dia jaga elok-elok. So macam you semasa perkahwinan dia tu, dia jenis yang okay, you tak payah kerja, I tanggung semua, ataupun dia jenis nak you bekerja ke, atau macam mana dia punya? Dia macam tu juga. Dia mampu. Setakat masa tu pun kita orang pun family dia pun family yang mampu, family saya pun mampu. Jadi memang
untuk masalah kewangan tu memang tak ada. Tak ada isu langsung. So alhamdulillah. So pernah juga dia cakap kalau you tak nak kerja, dia tak adalah macam suruh you kena duduk rumah, you tak payah kerja. Tak adalah sampai macam tu sekali. Dia sangat memahami. Dia macam okay, you nak teruskan kerja ke? Kalau you nak kerja, you kerja. Kalau you nak duduk rumah pun boleh, I mampu, tak ada masalah. So dia memahami. Dia macam kalau macam untuk personal tu macam tak apalah, you decide lah apa you nak buat. You nak kerja, you nak kerja, you kerja. Nak cari duit sendiri, dia bagi you pilihan lah. Bagi pilihan. Romantik lah. Dia sangat memahami lah. Beza berapa tahun lah you dengan dia? Setahun. Oh setahun. Setahunnya. Dia tua lah. Dia lagi tua ke atau you lagi tua? Dia lah, saya 32, dia 33. Kita dah faham sedikit sebanyak lah apa yang you share ni. So basically kita boleh nampak lah benda tu positif kan, positivity apa semua. Cuma boleh tak kita start daripada fasa apa yang berlaku dalam life happiness you guys, macam mana boleh retak rumah tangga yang dibina, orang kata apa, sekelip mata sekelip mata macam tu je. Boleh cerita daripada awal tak punca dia? Sebenarnya ini semua terjadi disebabkan satu reunion masa sekolah dia. Reunion sekolah dia. Tapi masa tu kita jumpa, kita makan malam, balik kerja kan. So dia cakap I dijemput untuk reunion sekolah dengan kawan-kawan sekolah, kawan-kawan lama. So macam kita pun macam tak fikir apalah. Cakap okay. So I pun tanya macam, you pergi seorang ke I ikut? Cakap diorang cakap kalau ada family, bawa family. Ada anak nak bawa anak-anak. Kalau wife je, bawa wife, husband. So, kalau tak kahwin lagi, single, sendirilah. Saya macam okay, so you nak bawa I kan? Kita seorang yang memahami kan. So dia faham I faham dia. So kita macam you nak pergi seorang ke, you nak bawa I? Saya macam ikutlah sekali, kenapa you nak tinggal? Oh, dia bawa you so ikutlah sekali, kenapa you nak tinggal? So dia pula jenis memang kalau pergi mana-mana pun dia memang suka bawa saya. Susah untuk dia tinggal saya sebenarnya. Even kalau outstation sekalipun, dia akan suruh saya minta cuti. Boleh tak minta cuti, ikut I? Oh ya ke? Even kalau luar KL, macam pergi Pening ke apa, dia ada outstation tempat kerja kan. So dia memang akan sentiasa bawa saya. Susah untuk dia tinggalkan. So bila masa reunion tu, so kita pergilah macam biasa. So dia pun, kita tak ada masalah pagi tu. Kita pergi dia dekat pusat peranginan kan. So kita pergi, tapi kita tak lama lah, kita just balik hari je. Kita pergi pagi tu, malam tu kita balik. So masa pergi tu tak ada masalah, semua everything was okay. Semua okay. Semua cantik je. So sampailah dekat sana, kita jumpa dengan kawan-kawan dia kenalkan semua. Memang tak ada masalah. Memang saya pun tak ada syak wasangka apa-apa. Benda yang pelik memang langsung tak berlaku. Lepas tu sampailah bila kita dah sampai sana, sebelum kita makan ke ada aktiviti apa-apa tu ke, kita akan berucap, betul? So ada dia punya leader, dia akan berucap kan. So kita buat berucap tu semua, everything. So sampailah diorang cakap kita dijamu makan. Jamu makan, sampailah masa jamu makan tu sebenarnya kita ada meja bulat, dan di setiap meja bulat tu ada dalam 7-8 orang lebih kurang. So saya satu meja dengan husband dengan kawan-kawan dia yang lain, dan ada seorang perempuan yang datang single tanpa teman. Okay, jadi masa tu dia satu meja dengan kami, dengan kawan-kawan dia yang lain juga. Dan saya pun masa tu tak terfikir apa-apa. Tapi dia jadi lain bila dia terlalu baik melayan suami saya di meja makan. Tapi time tu awak tak ada syak wasangka apa-apa lah. Sebelum tu tidak. Tapi semasa yang dia start ambil makan, you I ambilkan you ni. Oh, dia kan perempuan tu cakap yes, you I ambilkan you ni. You makanlah ni, I ambilkan untuk you sekali. So sampailah saya macam okay, kita seawal sebenarnya bukan awal perkahwinan saja saya dengan dia sangat bahagia. Sebenarnya daripada perhubungan, daripada masa kawan lagi pun memang tak ada masalah lah. Susah lah nak bergaduh, susah nak ada masalah sebenarnya. Sebab bekas suami ni seorang yang lembut. Lembut. Dia susah, even nak tinggi suara hey pun susah sebenarnya. So bila terjadinya benda tu, kita jadi macam tak apalah, kawan sekolah, mungkin rapat masa satu kelas ke apa ke kan. Jadi saya pun macam okay, tak apalah, kita fikir positif masa tu. So saya pun berborak dengan kawan-kawan dia punya wife kan.
So tapi makin lama benda tu makin nampak ketara. Ajak berbual berdua bersama, lepas tu mesra. Tapi time tu you punya husband apa reaction dia? Layan macam biasa lah, macam kawan lah ke atau macam mana? Dia nampak kekok. Mungkin sebab dah lama tak jumpa. Saya nak kata mesra tu tidak. Sebab kalau ikut logik akal, sebab dia orang memang dah lama sangat tak jumpa, dah bertahun-tahun lamanya. Ada yang anak dah lebih daripada 2, 3 orang, 4 orang. So memang ada yang kahwin pun lama. So diorang berpisah pun dah lama kan. So memang ada kekok. Nampak suami macam okay. Dan dia pun ada kenalkan saya dekat perempuan tu. Ni wife I semua. Ni wife I. So kita orang ada anak seorang, dah ada baby semua kan. So kenalkan macam biasa. So I pun macam salam. Kita memang react macam biasa. Cuma dia punya layanan dengan dekat suami tu lebih daripada orang lain. Even kawan-kawan lelaki pun tak macam tu. Kawan-kawan lelaki tu macam sempoi lah. Brother macam tu, sempoi. Tapi dia tu mereka kata lebih tak macam mana saya nak explain lebih tu mesti betul. Tapi kira bagusnya bekas suami awak sebab dia proud ada awak. Dia represent dia punya wife kan. Dia introduce dia punya wife. Tak ada nampak apa-apa yang orang kata pelik-pelik lah kat situ kan. And then what happened after that? Dan yang paling bestnya bekas suami ni bila masa dekat situasi situ, mana dia nak pergi dia akan tarik saya. Oh ya. Dia akan tarik tangan saya, dia akan pegang saya. Dia memang tak lepaskan. So memang tapi yang buat saya pula mungkin suami rasa awkward sebab dah lama tak jumpa. Tapi buat saya yang rasa awkward bila di mana saya dan suami ada, di situ dia ada. Dia cuba untuk dekat dengan suami you lah. Betul. Di mana saya ada, di situ suami ada. Di situ juga dia ada. Di mana kawan-kawan lain ada, berborak. Kami ada sekali. Di situ juga dia nak ada. Seolah menyelit lah. Sentiasa ada kat mana kami ada. Hinggalah sampai aktiviti kan. So aktiviti macam game macam tu. So dia cuba dekat dengan suami saya. Cuba dekat untuk satu team dengan kami. Padahal masa tu okey lah, pilih lah team sendiri masing-masing korang nak mana. So dia cuba untuk involvekan diri dia dengan kita orang. Dan bila dengan lelaki lain tak ada pula macam tu. Macam ada je lelaki lain yang single sebenarnya. Lelaki lain yang single, yang kawan-kawan husband yang datang yang single, yang belum berkahwin kan. Tapi dia tak macam tu dengan yang single. Tapi dia macam tu dengan suami saya saja, bekas suami saya saja. So bila daripada ke meja makan sehinggalah game, sehinggalah berbual, dia sentiasa ambil kesempatan dengan suami saya. Dari situlah saya jadi macam makin lama makin lama berada kat situ makin rasa awkward. Tak selesa. Saya yang tak selesa. Dia tu ada something ke dengan you punya husband ke macam mana? Saya masa dekat event tu saya tak tahu apa-apa. Tapi bila balik saya tanya dengan suami sendiri. Mula kami diam. Kami masa on the way balik tu pun kami diam je sampai kami macam biasa, tak ada apa-apa. Sampailah kami balik rumah, rehat, dah mandi, everything semua dah. Memang time to rest lah. Nak tidur, nak masuk bilik semua kan. So saya tanya dengan husband, siapa perempuan tu? Kenapa dia terlalu rapat dengan you? So barulah bekas suami cakap, okay, I tahu dia tak adalah cakap orang kata on the spot, tu girlfriend I. Tak, dia tak cakap macam tu. Dia tak, I tahu you ada rasa tak selesa. Sebab I nampak benda tu. Oh, dia nampak lah. I nampak benda tu. Dia cakap, I rasa, dan bukan I tahu bukan you saja rasa tak selesa, I pun rasa tak selesa. Sebab I nampak yang you rasa muka you macam you lain. Rasa macam lain. Tapi you cuba tutup benda tu dengan, sebab ni reunion sekolah I. So you tak nak rosakkan benda tu. So before dia bagi tahu tu dia macam, dia thank you dekat I lah. Dia appreciate. Sebab I tak macam orang kata, kenapa you nak dekat-dekat dengan suami I ni? Kenapa you nak cuba-cuba ni? Suami I ni banyak lagi lelaki ni, ada lagi single kot. Kenapa you nak you tak buat macam tu? So I appreciate you. Thank you so much. Lepas tu I macam, okay, boleh tak, siapa dia? Macam ada sesuatu something ni yang you cuba nak explain kat I, tapi macam tak sampai. Lepas tu barulah macam slow-slow dia cakap,
Kira ex-girlfriend I. Masa zaman sekolah? Masa zaman sekolah, yes. Cuma mereka tak kesampaian bersama lah. Maksudnya bila habis sekolah, diorang end kat situ je. Diorang lost contact kat situ je. Cinta monyet lah. Cinta monyet lah. Cinta yang mungkin orang kata tak serius. Cinta budak-budak macam tu kan. Tapi time tu dia comfort you lah. Dia macam tak ada apalah ni zaman sekolah punya. Dia comfort I. Dia peluk I. Dia cakap tak ada apalah, you don't worry. Dia cakap benda ni nothing sebenarnya. Sebab itu zaman lalu I. Itu zaman lalu I. You zaman sekarang I. Okay. Kira so, dia sebenarnya baik. Baik lah. Sangat-sangat. So macam mana dia boleh terjebak dalam benda ni? Next fasa ni kita nak tahu. Mungkin ada audience kita kat luar sana yang maybe dah berkahwin. Mungkin dia boleh tahu behaviour partner dia ke atau macam ni. So benda-benda macam ni kita nak share dari orang berpengalaman macam you lah, supaya kita berhati-hati kan. So apa yang berlaku selepas tu? I mean, yalah, sebelum kita nak masuk ke fasa yang liku-liku ni. Selepas reunion tu, malam yang kita cakap, yang dia bagi tahu yang dia tu ex-girlfriend dia semua, esok tu kita buat macam biasa, jalani hidup seperti biasa. Masih lagi bahagia, masih lagi happy dengan anak. Dia layan anak balik kerja, tak pernah penat layan anak. Balik kerja terus layan anak. Terus layan saya juga. So memang tak pernah penat. Dia tak ada kata macam nanti dia penat lah, dia ni, tak ada. So kita pergi rumah family, dia pun happy-happy macam biasa, normal. Sampailah orang kata lebih kurang sebulan macam tu. Nak ke 3 minggu, sebulan macam tu. Nampak perubahan. Dari segi macam mana perubahan? Masa tu saya tak sampai sebulan lagi lah. Macam 3 bulan macam tu lebih kurang. Dia dah start kerap dengan phone. Dengan phone. Dan macam saya cakap, suami saya ni seorang yang sangat baik. Dia percayakan saya percayakan dia. Dia faham saya faham dia. Dan phone dia memang tak ada password. Saya nak ambil phone dia ke, anak-anak nak ambil phone, anak nak ambil phone dia main game ke apa benda ke, tak ada masalah. Dia macam tu. So, Kira tak ada any secret lah between of you guys lah. Tak ada any secret. Dan saya sendiri pun tak pernah terfikir untuk check phone dia. Sebab trust. Yes. Sebab apa yang dia layan saya, tak pernah kita rasa macam kenapa aku nak kena check phone dia. Dengan apa yang layanan dia kepada saya selama ni, selama daripada berkawan, daripada bertunang, daripada berkawan, bercinta, bertunang, berkahwin, layanan dia dengan saya terlalu baik, terlalu perfect. Saya tahu tak ada manusia yang sempurna, tapi dia adalah lelaki yang sempurna untuk saya. So kenapa saya ada rasa untuk check phone dia? Tidak. Memang tidak. Memang saya biarkan. Trust. So memang memang trust antara kami tu sangat kuat. So kami pun bawa trust tu kat luar. Kepercayaan tu dekat luar memang sangat-sangat memang baik. Suami aku percaya kat aku percaya kat suami aku. So kita tak nak rosakkan kepercayaan tu. Jadi sorry saya celah. Jadi okay, kahwin, lepas reunion dia ni, and after 3 minggu sebulan you cakap tu, apa simptom-simptom dia tu yang you rasa macam laki aku ni dah lain ni? Apa simptom dia? Okay, macam saya cakap tadi, dia lain sebab dia kerap dengan phone. Sebelum ni dia balik kerja, dia letak phone dia dah tak ada dah. Dia balik kerja, phone dia ignore dah phone dia dah. Dia lebih pada anak-anak sebenarnya. Dia lebih pada anak sebenarnya. Family. Dia memang ignore phone dia. Dia letak atas meja. Okay, bila aku balik rumah, masa aku dengan anak, isteri. Bila aku dekat luar, masa aku dengan mungkin dia akan check phone kat luar ke apa lah, business ke apa, tak tahu. So, tapi dia kerap dengan phone. Sampailah satu hari tu yang saya sangat-sangat terkesan dekat hati saya ni, bila anak sambut dia balik kerja. Dia cakap, sorry, dia penat. Sedangkan sebelum ni dia tak macam tu. Tak pernah. Dan saya sangat terkejut. Saya macam saya macam nak cakap, saya tersentak masa tu. Saya tersentak sebab suami saya tak pernah macam tu. Tak pernah langsung. Saya dengan dia 10 lebih kurang 10 tahun. Tak pernah. Even dengan family dia pun dia tak pernah layan macam tu. Adik-beradik dia tak pernah. Ini kan anak dia. Jadi kita minta maaf lah sebab yalah sampai awak
sedih teringat balik benda ni kan. By the way, awak boleh cerita tak? Boleh, Kalau boleh, tak boleh, tak apa. boleh. Kalau tak boleh tak apa. Boleh. Dia cakap masa tu tepi dia dipenat. Lepas tu anak ni macam anak kecil lagi, dia tak memahami pun sebab dia marah ke terkasar bahasa ke, dia tak faham lagi. Tapi anak dah pandai cakap lah. Daddy, jomlah kita main macam biasa. Jomlah kita main dekat situ macam biasa. So dia tahu macam mana daddy dia. Macam biasa. So dia sebut macam biasa. Dia tahulah daddy dia macam mana sebenarnya. Dia tahu sikap daddy dia macam mana. So macam, yelah macam before this dia balik kerja, anak nak main apa semua dah okey. Tapi anak keutamaan. Balik rumah masuk pintu, anak keutamaan. Memang dia akan cari anak dulu. Yes, dia memang akan cari anak. Sebenarnya kalau dia tak cari anak pun, anak bakal melari kat dia. Memang setiap kali balik kerja, anak dia akan sambut dia dekat pintu. Daddy dah balik. Anak tu memang tak pandai bercakap sangat, tapi bila kita dia cakap, ada certain word yang dia dah biasa bercakap. So Daddy balik. Daddy balik. Jadi kita main. So memang balik kerja memang anak keutamaan dia. Tak ada benda lain. Semua dia letak tepi. So sampailah satu hari tu, no, dia penat. Tepi. Saya macam, Maksud awak, cara dia cakap tu memang agak kasar ke macam mana? bagi saya itu yang terpaling kasar. Selama yes. korang bersama. Ya, sebab dia dengan anak ni macam mana nak cakap baiknya anak daddy ni, pandainya. Jadi terasa juga kan bila you cakap macam ni kan, sebab kita tapi tak expect lah dia like macam tu sampai sekali. So kalau macam you cakap tadi, sebelum ni dia balik kerja, dia layan bersama. Kalau just in case situation dia penat, apa yang dia buat kat anak? Kalau sebelum ni, walau macam mana dia penat sekalipun, dia akan layan anak dia. So dia akan baca buku untuk anak dia. Ada buku story kan untuk anak dia. So memang anak tu memang masa starting nak tidur tu memang akan tidur dengan kami. Akan tidur dalam bilik kami. So bila dah tidur dan nyenyak tu, barulah bekas suami ni dia akan angkat anak masuk bilik dia. Setiap hari, setiap malam, itulah rutin kami sebenarnya. Tapi masa daripada Isnin sampai Jumaat tu, benda tu taklah ambil masa terlalu lama sebab esok kerja kan. Jadi ambil masa yang lama bila Sabtu dan Ahad tu. Kadang-kadang dia tidur dengan anak dia, dia nak tidur dengan anak dia. So sampailah satu tahap tu, perubahan yang sangat ketara. Bila dia penat, dia memang tak sentuh anak dia. Dia tak nak sentuh anak dia. Main dengan anak dia apatah sekali memang tak nak. Saya cakap, kenapa buat dia macam tu? Awak tak pernah pun macam ni kan? Kenapa awak tak nak layan dia? Saya penat lah. Awak faham tak saya penat? Itu yang dia cakap kat saya. Selama ni tak pernah. Tak pernah. Dia seorang suami yang sangat baik. Sangat sempurna. Benda tu berulang kali? Berulang kali setiap hari. Setiap hari. And then dia lebih kepada phone dia. Lebih kepada phone dia. And then sekarang kalau masuk toilet pun dia bawa phone. And then sampailah satu tahap yang paling buat saya rasa sangat-sangat, ya Allah, kenapa dengan suami aku? Kita orang tidur, tapi dia angkat bantal turun bawah. Sampai dia tak tidur sekali dengan you? Tak tidur sekali. Tanpa sebab? Tanpa sebab. You ada tanya dia tak? Kenapa dia buat macam tu? Ada, saya tanya dia. Saya cakap, kenapa bawa, kenapa angkat bantal nak tidur bawah? Oh, saja panas. Oh, alasan macam tu je? Saja kan panas. sebelum ni tak pernah pula tak macam tu. Tak pernah nak panas ke apa? Tak pernah. Dia nak tinggi suara pun tak pernah. Takkan dia nak buat saya macam tu sekali sampai nak asin tak tidur. Tak pernah. Selain daripada tu, apa lagi yang pelik-pelik yang you rasa dia buat semasa fasa tu? Bila dia pergi rumah setiap minggu kami lebih kepada kami bertiga dekat rumah. So bila setiap minggu, ujung minggu tu, kadang-kadang kalau kami tak bawa anak-anak kami berjalan keluar, kami lebih kepada dengan family. So sama ada balik rumah family saya ataupun rumah family dia. Memang setiap Sabtu dan Ahad tu memang rutin kami full dengan family.
kalau tak bawa anak jalan-jalan lah, kalau tak bawa dia pergi holiday ke apa ke, memang akan balik rumah family saya ataupun rumah family dia. So sampai ada satu hari tu dia keluar rumah, masa tu hari Sabtu, saya ingat lagi. Saya ingatkan dia nak bawa saya, sebab biasanya kalau hari Sabtu kalau keluar rumah ni kita tidur rumah family, kalau tak tidur pun kita balik lewat. So esok tu pergi rumah family saya pula, macam tu kan. So sampai satu hari tu dia keluar, dia tak ajak saya. Saya tanya dia nak pergi mana. Dia nak pergi rumah mama. Saya tanya dia, awak pergi seorang ke? Cakap, yelah pergi seorang lah. Oh, tak pernah pergi seorang macam tu kan? Tak pernah. Dia betul pergi rumah mak. Tadi tu nak pergi rumah mak siapa dia kata? Mak you ke mak dia? Rumah mama dia. Dia betul pergi mak dia. Itu saya tak tahu. Saya tak tahu sebab saya chat dia, saya WhatsApp dia semua, dia tak reply. Ya. Satu perubahan dia, saya call dia susah nak angkat, saya WhatsApp dia susah nak reply. Susah. Dia bukan suami saya yang dululah. So macam mana yang awak boleh tahu yang dia dah start buat benda belakang awak, dah start curang belakang awak? Satu hari saya cakap dengan dia, saya merayu, saya dokong anak saya. Saya cakap, saya merayu tolong. Kerana ni yang masuk dalam hotel tu suami saya. Kalau tak nak kasih demi saya, demi anak saya, tolonglah. Saya nakkan kebenaran apa yang suami saya buat kat saya selama ni. Saya cuma nak bukti apa yang suami saya buat kat saya selama ni betul ataupun tidak. Sebab pengalaman macam ni sangat sakit lah. Walaupun kita orang tak ada dekat tempat awak, tapi kita awak rasa benda tu. Pergi saya tekan loceng, ya suami saya ada dekat dalam dengan perempuan tu. Saya bawa anak saya panggil Didi buat apa kat sini. Itu benda ni kita tak tahu betapa bahayanya benda ni sampai boleh ubah mindset orang yang sayang terus benci. Dia kat sini sebab suami saya ada dekat sini. Saya dekat sini sebab bapa kepada anak saya ada dekat sini dengan perempuan lain. Dia ceraikan saya depan anak saya masa tu. Depan perempuan tu?